Mimpi ngeri RSX ada depan mata korang. Aku belanja korang, aku tunjuk korang, tapi bukan tujuan untuk menyalahkan, tujuan untuk belajar dan juga pengetahuan. Ini adalah bahagian enjin bawah. Okey, ini belah kelas dan ini juga belah magnet. Korang tengok tak ke sini balancer ni? Ini bahagian bearing balancer. Dalam ni ada balancer. Balancer kalau sekarang ni tak nampak lah. Aku masuk gambar. Yang ini balancer baru. Nampak? Casing dia ni dah pecah ni. Nampak? Sebelah kanan ni dah pecah, sebelah kiri pun dah terangkat pecah. Nampak? Okey. Nampak tak tu? Terangkat ni tau. Nampak? Sini. Ini kes apa tau? Balancer tu getah dia dah makan. Dah lobos. Biar lama-lama bunyi enjin memang dah bertukang, tapi still bawa juga. Sebab apa? Motor boleh bawa lagi. Motor boleh bawa lagi. Tapi hujung-hujung jadi macam ni. Ini memang makan modal gila guys. Crankcase dah berapa? Cuba komen. Punch nombor enjin dah berapa? Cuba komen. Barang-barang balancer dah berapa? Cuba komen. Crankshaft dah berapa? Cuba komen. Ini sampai jam ni. Cuba jam. Betul. Okey. Tak cukup dengan wall. Ini confirm makan 2 lebih ke atas. Tak terkejut kalau 3 lebih ke atas. Serius. Please berhati-hati. Sampai masanya overhaul. Mileage 80,000, 100,000. Tolong standby duit. Terus overhaul. Walaupun motor tak ada bunyi. Walaupun tak rosak lagi. Walaupun boleh hidup lagi. Sebab yang merana tu korang sendiri. Alright. Standard saja. Link di bio. Booking. Jumpa kat sini. Maudi jangan datang. Bye-bye.